Duduk je lah. You ni kenapa kau hajar sampai nak tampak I ni? Kenapa you berani tengkeng I? I cakap dengan you elok-elok, you tak nak dengar. I pun cakap elok kan, you angkat suara kenapa? Korang sakit mental tengok cerita Dia Bukan Syurga, tapi korang akan 2 kali ganda sakit mental kalau korang tengok cerita Nusyus Berkiblat Cinta. Sebab cerita ni laki pukul perempuan, perempuan pukul laki. Cerita ni mengisahkan dia ada 2 side tau. Satu, Fikri Ibrahim punya watak dengan Emma Mak Embong punya watak. Emma Mak Embong punya watak ni, dia dera mental Fikri Ibrahim gila-gila sampai Fikri Ibrahim ni rasa macam, alamak, aku ni baik sangat ke? Memang seperti watak Noha, cuma dia terbalikkan gender sahaja. And then dia pula ada terbalik di mana laki pukul perempuan, which is Nadine Nasser punya watak dengan Syazari punya watak. And cerita ni guys, kalau korang tengok memang gila lah. Sebab macam korang faham kenapa dia orang stay, but at the same time akhir sekali bagi Min satisfying gila. And Min harap yang Noha pun dapat that kind of ending, di mana satu, watak Fikri Ibrahim dia ceraikan watak Emma Mak Embong dekat dalam court. Ingat you hilang I sekarang, you will never get me back. And lagi satu, watak Syahzabi dia balas dendam dekat watak Radin Nasser. And then korang tengok apa yang jadi. Aku tak takut dengan kau! And kalau korang layan Dia Bukan Syurga, korang mesti confirm akan layan Nusyus Berkiblat Cinta. And korang boleh tengok sekarang di Suka sambil korang nak tengok Dia Bukan Syurga. So, apa lagi? Stream lah.